Cucu-cucu atuk, pernah tak rasa hidup ni makin semak? Sampai satu tahap, dada ni rasa sesak sangat. Cuba tengok pokok bonsai atuk ni. Cantik kan? Tapi nak bagi dia cantik dan sihat, ada harga yang kena bayar. Kita kena berani potong ranting yang dah mati. Buang daun-daun yang berpenyakit. Sayang tu memanglah sayang. Dulu ranting tu lah yang nampak lebat. Tapi kalau kita simpan, memang benda yang dah mati tu akan merosakkan seluruh pokok. Dia tarik habis semua zat. Macam tu juga hidup kita. Ada kawan, ada kenangan, ada harapan yang kita memang kena lepaskan. Jangan kita takut kehilangan orang yang tak pernah menghargai kita. Jangan disimpan dendam yang meracuni jiwa kita. Bila kita potong dan menjauh, bukan bermaksud kita benci, tapi sebab kita nak selamatkan diri sendiri. Bila kita buang yang tak perlu, baru ada ruang untuk tunas baru yang lebih sihat menjalar tumbuh. Biar kawan tak ramai, biar hidup ni kecil dan ringkas. Asalkan hati kita tenang. Ingat pesan atuk ni.